Kalau korang ada DJI Osmo Action Pro, tak kisahlah 3 ke, 4 ke, 5 ke. Macam aku guna DJI Osmo Action 5 Pro, korang kena beli casing daripada Ulanzi ni tau. Casing daripada Ulanzi ni memang sangat function lah berbanding dengan casing default yang dibagi dalam kotak tu. Sebab casing ni korang boleh buka dua-dua arah, kiri dan juga kanan. Korang boleh buka dia punya pintu tu. Okey, sebelah kiri ni adalah pintu untuk korang masukkan dan juga keluarkan DJI Osmo Action 5 Pro, dan kalau korang tutup, dia memang lock habis. Untuk sebelah kanan pula, dia buka untuk memudahkan kita tukar bateri. Lagi-lagi untuk korang yang ada extra bateri tu kan, so korang buka je pintu dia, kemudian korang boleh terus tukar bateri dengan cara macam ni sahaja. Tak perlu korang nak keluarkan Osmo Action 5 Pro ni daripada casing dia macam casing default yang dia bagi tu. Dah tukar bateri, boleh tutup semula dan boleh kuncikan balik. Dekat atas ni ada satu cold shoe tau, dan dekat cold shoe ni kita boleh masukkan kita punya mikrofon ataupun lampu. Selain daripada tu, dekat kedua-dua belah tepi dan juga belah bawah, ada lubang skru 1/4. Jadi kalau korang gunakan tripod yang menggunakan skru 1/4, korang boleh mountkan kat mana-mana belah pun, sama ada dekat tepi ataupun dekat bawah. Selain daripada ada lubang skru 1/4 dekat bawah ni, korang juga boleh keluarkan macam ni dia punya kaki tu. Jadi kalau korang gunakan apa-apa aksesori yang menggunakan lock macam ni, korang boleh terus keluarkan dia punya batang bawah ni dan terus masukkan dekat lubang ni. Macam biasa juga kalau korang ada connector ni, korang boleh sambungkan saja macam ni ataupun dekat belah bawah macam ini. Memang sangat nice. Casing untuk DJI Osmo Action Pro, tak kisahlah 3, 4, 5, semua boleh masuk sebab saiz dia sama sahaja. Korang kena dapatkan segera tau, sebab stok tak banyak.